esok dah nak puasa ni. Malam ni jangan lupa pasang dua niat ni nah. Apa ustaz? Dua niat? Ya, dua niat ni. Yang pertama macam biasa, niat tiap-tiap malam, hukum dia wajib. Siapa yang tak niat, tak sah puasa dia esok tu. Tiap-tiap malam niat tau. Baiklah, yang kedua, kita niat sebulan terus. Cuma tu lah, niat sebulan ni hanya valid pada malam pertama saja. Malam pertama Ramadan, malam pertama kita sembahyang tarawih tu, valid pada malam tu je. Esok lusa tulat tak boleh dah niat sebulan. Tapi walaupun kita dah niat sebulan, niat tiap-tiap malam tetap hukum dia wajib juga, kecuali kita terlupa je. Tak apa, kita dah niat sebulan pada malam pertama. Macam boleh dapat tak? Okey, tak payah tunggu lama. Sebelum tu, tekanlah dulu butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup. Bagi video ni dekat family kita. Bagi video ni dekat kawan-kawan kita. Bagi video ni dekat semua umat Islam yang ada kat luar sana. Bagilah video ni dekat mak ayah kita, isteri kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita. Sebab kita tak tahu, ada hari kita terlupa nak niat. Betul tak? Share dulu, repost dulu, bagi kat semua orang dulu. Dah bagi dah? Mantap. Jom, yang pertama kita niat macam biasa dulu tiap-tiap malam. Macam kita niat tiap-tiap malam tu lah. Kemudian yang kedua, kita niat sebulan terus nah. Okey, dah share dah kan? Dah repost dah kan? Saya ulang banyak kali sebab apa? Sebab malam pertama, malam ni je boleh niat sebulan. Esok tak boleh dah, lusa tak boleh dah. Okey nah, baiklah. Yang pertama, niat tiap-tiap malam macam ni. Tengok skrin, kita baca niat puasa sama-sama nah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Macam mana dapat tak? Yang tu niat tiap-tiap malam. Jangan miss, jangan tinggal. Wajib niat tiap-tiap malam nah. Baiklah, niat yang kedua pula, niat sebulan. Tengok skrin, kita baca sama-sama nah. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Macam mana dapat tak? Kalau dah dapat, jangan simpan seorang-seorang. Share, repost, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Sebab masa kita tak banyak. Okey nah? Semoga Allah Ta'ala senantiasa berkati kita semua, rahmati kita semua, bagi keampunan kepada kita semua. Di dalam bulan Ramadan ni, Allah tambah iman kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin.